Peluang untuk mengiklankan produk dan perniagaan anda di TV Selatan seperti buffet, bazar, pakaian, kuih muih dan banyak lagi. Ia bakal disaksikan lebih 50,000 pengunjung media sosial kami. Jadi apa tunggu lagi? Pakej serendah RM500. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang kami www.tvselatan.com.my atau hubungi nombor yang tertera. TV Selatan, kawan awak. Buletin Selatan 6 Jun 2015. 86,000 permohonan rumah mampu milik Johor diterima kerajaan negeri. Hari Perumahan Mampu milik Johor 2015 beri peluang rakyat dapatkan maklumat. RM65 juta diperuntukkan untuk projek perumahan terbengkalai di Taman Tebrau Permas Jaya. 23 sekolah di 6 daerah di Sabah terjejas akibat gempa bumi. Dan hari sekali, Perdana Menteri lancar 2 inisiatif bantu PKS China. Salam sejahtera. Sebanyak 86,000 permohonan bagi memiliki rumah mampu milik Johor RMMJ diterima kerajaan negeri setakat ini dan lebih 50% permohonan adalah dari Johor Bahru. Menurut Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin, walaupun permohonan RMMJ turut diterima daripada penduduk luar negeri, namun peluang bagi rakyat kelahiran Johor yang menepati kelayakan akan diberi keutamaan dalam pengagihan rumah berkenaan. Atas sebab itulah kita lihat, dan ada juga yang bukan 01 IC pun daftar sebab duduk sini. Ada juga yang sudah lama. Jadi kita bagi keutamaan. Kita ada priority dia lah untuk main. We cannot do in one go sebab the bank will not even able to finance kalau katakanlah sekaligus. Sistem perbankan kita tak mungkin boleh ada duit untuk finance everybody. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Hari Terbuka Perumahan Mampu milik Negeri Johor 2015 di KSL Hotel and Resort Johor Bahru. Hadir sama Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Abdul Latif Bandi, dan Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan dan Kepengunaan Negeri Johor, Datuk T. Siu Kiong. Tambah Datuk Muhammad Khalid, kerajaan negeri juga mendapati terdapat kawasan di beberapa daerah yang mana pembinaan rumah melebihi permintaan, antaranya di Mengkibul, Keluang dan Kulai. Untuk makluman, sekarang ni mereka yang mendaftar untuk dapatkan rumah-rumah mampu milik adalah seramai 86,000. Dan kita dapat bekal by 2018 46,000, dan maknanya 2019 to 20 akan adalah dan sebagainya. Dan kita telah mula merancang melihat daerah-daerah lain supaya kita dapat membeli. Dan kita tahu juga setiap daerah yang lain berapa jumlah yang memohon. 86,000, the bulk of the applicant adalah yang tinggal di daerah Johor Bahru. Manakala kita tidak nafikan bahawa terdapat juga pemohon-pemohon daripada daerah-daerah yang lain. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Khalid berkata kerajaan negeri juga akan terus memperbaiki soal permohonan dan pengagihan rumah mampu milik. Beliau berkata, ia berikutan terdapat beberapa isu dihadapi oleh pemaju, termasuk kelewatan dalam mendapat nama pemohon yang layak dari kerajaan negeri. Menurutnya, perkara itu akan diperbaiki dari semasa ke semasa. Kerajaan negeri juga akan terus menyampaikan maklumat tepat berkaitan rumah mampu milik bagi mengelak sebarang kekeliruan berkenaan harga rumah mampu milik yang dianggap sama dengan harga rumah prima. Rakyat Johor berpeluang mendapatkan maklumat berkenaan projek-projek perumahan yang sedang dan akan dibina di negeri ini menerusi Hari Perumahan Mampu milik Negeri Johor 2015 yang kini sedang berlangsung di KSL Hotel dan Resort Johor Bahru. Hari terbuka yang diadakan selama 3 hari itu disertai kesemua 16 pihak berkuasa tempatan PBT dan sebanyak 35 pemaju perumahan yang terlibat dalam pembangunan di seluruh 10 daerah di negeri Johor. Bagaimana kita ingin melaksanakan penambahan perumahan-perumahan tersebut. Kalau berdasarkan kepada permintaan, kita tahu kali ini jumlah permohonan adalah sebanyak 85,000 sebanyak 80,000 dalam bentuk online. Dan hari ini kita permudahkan dengan mengadakan open day ataupun hari terbuka rumah mampu milik di Johor
ianya agak berbeza kalau kita panggil sebagai kaliber perumahan. Kerana ianya memberi ruang kepada para pengunjung untuk bertanya di manakah lokasi perumahan tersebut selain daripada pihak kuasa tempatan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Hari Terbuka Perumahan Mampu Milik Negeri Johor 2015 di KSL Hotel and Resort Johor Bahru. Hari terbuka itu juga merupakan platform kepada bakal pemilik rumah mengetahui dengan lebih lanjut maklumat pembiayaan pemilikan perumahan terkini daripada agensi kewangan tempatan. Terdapat 3 kategori rumah yang ditawarkan dengan kediaman berharga RM42,000, RM80,000 dan RM150,000 dan pembeli mempunyai gaji minimum RM3,000 ke bawah, RM5,000 ke bawah dan RM8,000 ke bawah. Hari terbuka berkenaan merupakan anjuran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor bahagian perumahan yang turut mendapat kerjasama daripada Institusi Pembangunan Pengurusan Johor IPPJ. Kerajaan Negeri Johor menerusi syarikat Iskandar Waterfront City Berhad IWCB bakal memulihkan projek perumahan terbengkalai di Taman Bayu Tebrau Permas Jaya dengan kos bernilai RM65 juta. Menteri Besar Johor Datuk Ahmad Khalid Nordin berkata, kos berkenaan bagaimanapun tidak dipindahkan kepada pembeli, namun hanya dikenakan tambahan 20% harga rumah asal antara RM90,000 hingga RM120,000. B yang akan dia jayakan dan usaha-usaha untuk mengindahkan kawasan, membangunkan semula dan sebagainya akan menelan belanja sebanyak RM65 juta. Tetapi kos itu tidak akan dipindahkan kepada pembeli, penduduk asal dekat sini. Mereka hanya dikenakan 20% daripada harga sebenar mereka beli rumah-rumah ini dulu. Dan rumah-rumah ini dulu dijual antara RM90,000 sehingga RM120,000. Tapi adalah tadi 1-2 yang kata dia 130, 140. Tapi apa pun mungkin itu pengecualian daripada umum. Tapi semua mereka hanya dikenakan tambahan 20% untuk white light ni selesaikan masalah di sini. Dan dijangkakan rumah-rumah ni akan siap sebelum akhir tahun 2017. Jadi inilah antara yang kita saksikan tujuan kita mengadakan majlis pada hari ini. Dan kerajaan negeri bertekad untuk mengatasi, menyelesai termasuklah pembangunan di Senibong dan sebagainya. Kita pun tahu Senibong dan juga tanah-tanah setinggan seperti rumah Sepuluh, Kampung Baru Belentong sebagainya, semua tu pun dalam proses dah pun dimuktamadkan, hanya kita belum umumkan lagi usaha-usaha untuk penyerahan hak milik. Tapi maknanya pembangunan di kawasan sepanjang Tebrau Bay ini semua isu-isu yang dihadapi oleh penduduk, khususnya isu soal pemilikan tanah dan rumah. Beliau berkata demikian pada sidang media di Majlis Pelancaran Pemeliharaan Projek Terbengkalai Taman Bayu Tebrau di Permas Jaya. Hadir sama Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Abdul Latif Bandi, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan dan Perkebunan Negeri Johor, Datuk T. Siu Kiong, Pengerusi IWCB, Datuk Ayub Mion dan Naib Pengerusi Eksekutif Iskandar Waterfront Holdings, Tan Sri Lim Kang Ho. Seramai 404 pembeli bakal menerima kunci rumah masing-masing pada hujung tahun 2017. Menurut Datuk Ahmad Khalid, struktur bangunan asal dikekalkan dan kerja pemulihan akan menyaksikan perubahan dari segi reka bentuk, pengindahan dan lain-lain. Projek pemulihan kediaman jenis pangsapuri kos sederhana di kawasan berkeluasan 3.5 hektar berkenaan membabitkan 980 unit di 4 blok yang dibina antara 5 hingga 10 tingkat. IWCB turut akan melaksanakan pembangunan semula dan pengubahsuaian Taman Bayu Tebrau sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR. Walaupun ianya terbengkalai sejak 2006, di mana sebahagian blok adalah separuh siap, tetapi terdapat 36 pembeli yang tiada pilihan sehingga terdesak tinggal di pangsapuri berkenaan. Jelas beliau, pihaknya berharap seramai 36 pembeli berkenaan juga akan memberi kerjasama mengosongkan kediaman mereka bagi memberi ruang kepada kerja-kerja pemulihan. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali selepas ini.
Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Kembali semula. 23 sekolah di 6 daerah di Sabah terjejas akibat gempa bumi dan khidmat pakar akan digunakan bagi mengenal pasti sama ada bangunan terlibat selamat digunakan sebelum langkah pembaikan dilaksanakan. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, laporan awal Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah menunjukkan ia membabitkan 16 sekolah kebangsaan, 6 sekolah menengah kebangsaan dan sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina di daerah Ranau Tuaran, Kuala Belud, Penampang Nabawan dan Keningau. Tan Sri Muhyiddin berkata peruntukan mencukupi akan disalurkan segera kepada JPN Sabah supaya kerosakan ini dapat dibaiki supaya tidak mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah terbabit. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melancarkan Sekretariat Pembangunan Usahawan Malaysia SAME dan Skim Pembiayaan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS untuk kaum Cina di negara ini. SAME sebuah unit pembangunan PKS dan mikrokredit yang ditubuhkan pada 1 Oktober tahun lepas di bawah Jabatan Perdana Menteri bermatlamat membantu usahawan PKS dalam semua dimensi. Skim Pembiayaan PKS kaum Cina yang menerima peruntukan khusus RM50 juta daripada kerajaan pula menawarkan pinjaman daripada RM50,000 hingga RM250,000. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak berkata, menerusi 2 program itu, perjalanan Malaysia merealisasikan ekonomi negara maju diyakini berjaya. Turut hadir Presiden MCA yang juga Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Timbalan Presiden MCA Datuk Dr. Wee Ka Siong. Najib berkata peranan PKS dalam ekonomi Malaysia disasarkan berkembang 41% menjelang 2020 berbanding 35% ketika ini. Katanya peluang PKS akan mewujudkan peluang pekerjaan, menjana pertumbuhan selain meningkatkan ekspor. Kedua-dua inisiatif itu adalah berdasarkan kehendak masyarakat Cina yang disuarakan MCA. Seterusnya kita ke laporan sukan dalam arena selatan. Setelah 7 hari acara bermula, akhirnya Sukan C kali ke-28 yang bertemakan meraihkan yang luar biasa dibuka secara rasmi malam tadi dengan penuh gilang gemilang di Stadium Nasional Singapura. Upacara bermula dengan persembahan musikal oleh Angkatan Tentera Singapura yang membentuk perkataan SEA Games sebelum lagu kebangsaan Majulah Singapura dimainkan sebaik ketibaan Presiden Singapura Dr. Tony Tan Keng Yam dan isteri Mary Chi Bing Kiang. Upacara berwarna-warni menampilkan budaya menggabungkan kaum Melayu. China dan India melibatkan hampir 1,400 sukarelawan itu menjadi tumpuan yang memaparkan keunikan etnik berbilang kaum Republik itu serta keindahan flora dan fauna negara itu. Nila, maskot rasmi Sukan C 2015 kemudian dibawa masuk ke stadium yang boleh memuatkan 55,000 penonton sebelum perarakan masuk atlet dari negara-negara yang mengambil bahagian pada tamasya Dewi tahunan itu. Kontingen Malaysia yang diketuai Chef de Mission Datuk Seri Muhammad Norzal Zakaria dan pembawa jalur gemilang Leong Mun Yi, penerjun wanita negara dengan megah memasuki stadium yang menyaksikan atlet lelaki memakai baju Melayu berwarna kuning manakala atlet wanita berpakaian baju kurung dengan jalur harimau serta berselendang. Ia kemudian disusuli dengan ucapan oleh Menteri Kebudayaan, Komuniti dan Belia Singapura Lawrence Wong Yang yang juga pengurusi jawatankuasa penganjuran Sukan C 2015 sebelum bendera Persekutuan Sukan C SGF dan bendera tamasya sukan itu dinaikkan. Pemain bola jaring Singapura Mickey Lin dan pemain rugby Muhammad Azhar Yusof bersama-sama mendahului upacara membaca ikrar sebelum persembahan 3D selama 14 minit dengan pemantulan cahaya lampu LED melambangkan 5 unsur berlainan bagi menggambarkan tema Sukan C meraihkan kelainan. Obor tamasya sukan itu kemudian dinyalakan secara bersama oleh legenda bola sepak Singapura Fandi Ahmad dan anak lelakinya iaitu pemain bola sepak Irfan Fandi di Stadium Luar Berhampiran Stadium Nasional sebelum satu lagi persembahan bunga api yang mempesonakan di sekitar hub Sukan Singapura yang melengkapkan upacara yang meriah itu. Sekian untuk edisi Buletin Selatan. Salam Takzim.